Cutech 10 Plus. 10% bateri phone aku ambil masa lebih kurang setengah jam je, boleh cas sampai penuh. 120 watt max single port output. Kecil je power bank ni, dia compact, lightweight, muat masuk poket, senang nak masuk bag, plus bawa masuk flight pun boleh tau power bank ni, and sesuai sangat untuk travel. Cutech 10 Plus ni dia baru dan better daripada Cutech 10. Dia upgrade dari segi capacity daripada 10k ke 15k, dan charging port dia tambah satu lagi, ada 3. Self charging 100 watt instead of 90 watt, dan size dia berbeza sikit je. Ok, aku start charging dari 9.16, sekarang 9.26. Dalam 10 minit charging aku dapat daripada 10% ke 40%. Laju tu. Aku pakai Xiaomi phone, and of course power bank ni memang compatible dengan Xiaomi phone. Aku sambil main game pun bateri masih naik while charging. And bukan saja Xiaomi, banyak lagi phone-phone lain yang compatible. Charging port kali ni dia bagi 3, satu Type A dan 2 Type C. Steady je power bank ni charge multiple devices serentak. And Type C yang ni lah support sehingga 120 watt max. Kat display ni ada macam-macam info, ada show battery percentage, lagi ada tunjuk berapa minit lagi nak charge phone ni sampai full, and macam-macam info lagi lah. Macam yang korang tahu, 15k mAh ni besar juga capacity tu kan, tapi tak jadi masalah. Nak self charging pun laju, 100 watt dia bagi. Guys, Cutech ni memang bagus gila barang dia. Dah lama dah aku pakai, and ini the only power bank brand yang aku trust.